gonggong saudara, gonggong. Macam ini saudara kalau gonggong di dalam air. Besar gonggong. Wih, mantap. Ada isi saudara, ada isi ni. Besar. Okey, langsung aja kita masuk saudara. Okey. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Gonggong. Dari pelan-pelan saudara kalau cari gonggong ni saudara. Pelan-pelan lah. Air lawa saudara ya. Kering. Apa ni? Kadang-kadang tergantung kita juga. Kalau bantal kita kat leher ni, ada dia. Ha ni. Spot ikan melokop saya ni. Saudara, macam-macam saya jumpa lubang melokop saya. Kita test. Oh, ada je, ada. Alhamdulillah. Mantap, besar. Okey. Mantap-mantap saudara. Langsung kita masuk saudara ya. Ni saya buat. Okey. Cuma tak tahulah ya. Ada isi tak? Oh, ada saudara. Ada. Ada. Kalau dah ada bunyi ada. Ha ni. Sebelah ni. Okey. Dapat. Oi, keluar dah. Dah. Dapat saya, dapat. Alhamdulillah. Dapat yang kedua. Mantap ya. Pemain besar ni. Ha, belokop lagi. Okey, mantap. Kita masuk ke sini lagi. Okey, dapat. Oh, berbual. Okey. Inilah. Oh, besar ya. Oh, mantap saudara. Aduh, bertelur nampaknya, bertelur. Okey. Mantap. Dapat yang jumbo kita. Okey. Okey. Okey saudara. Ni ada yang cakap ikan melokop ni ikan lepu. Ini bukan ikan lepu saudara ya. Melainkan ikan melokop atau kerapu singa. Ini sedap saudara ya. Buat pais, buat apa, sedap. Okey, kita lanjut cari yang lain saudara. Mantap. Kita masuk tempat kita je ni.